Hari ini 25 hari bulan September 2025, bahagian perancangan rel telah mengadakan pemeriksaan cermat bagi projek laluan rel Pantai Timur di CRL. Untuk hari ini, pihak APAT diberi taklimat berkenaan insiden pipe gas Petronas yang bocor berdekatan stesen Temasek. Kejadian tersebut masih di bawah siasatan oleh pihak JKP. Pihak JKP telah memberi stop work order untuk sebarang kerja berdekatan kawasan tersebut. Seterusnya, pemeriksaan cermat diadakan di stesen cukai. Kerja-kerja pembinaan infrastruktur, pemasangan roof, pemasangan sistem MNE, pemasangan sistem signaling sedang giat dijalankan. Kadar penyiapan semasa adalah sekitar 70% selari dengan jadual penyiapan yang ditetapkan. Pemeriksaan akan bersambung esok hari di stesen Maran dan stesen Betong. Sebarang penemuan dan segala komen akan direkodkan bagi tujuan penambahbaikan oleh pihak projek. Sekian, terima kasih.